Dari mentega ke atas roti kita sampailah ke setiap satu sel yang bina badan kita ni, semuanya ada kaitan dengan satu molekul hebat, lipid. Mungkin nama ni tak selalu kita sebut, tapi percayalah, tanpa lipid, kehidupan macam yang kita kenal sekarang ni memang takkan wujud. Jom kita kenal dia dengan lebih dekat. Cuba tengok makanan-makanan ni. Mentega, coklat, minyak, ikan salmon. Nampak sedap kan? Semua ni ada satu benda yang sama. Dia kaya dengan lipid. Jadi, lipid ni sebenarnya bukan benda asing pun. Ia memang sebahagian penting dalam makanan harian kita. Okey, tapi apa sebenarnya lipid ni dari sudut sains dan kenapa ia sangat-sangat penting untuk kehidupan? Jom kita bongkar rahsia dia. Untuk kita betul-betul faham apa itu lipid, kita kena mula dari yang paling asas. Maksudnya, dari segi kimia, apa sebenarnya bahan-bahan yang membentuk molekul penting ni? Secara asasnya, lipid ni terbina daripada 3 unsur, karbon, hidrogen dan oksigen. Tapi yang buat dia special ialah dia ada nisbah hidrogen yang jauh lebih tinggi berbanding oksigen. Inilah yang bagi dia sifat utama dia. Lipid ni takut air atau kita panggil hidrofobik. Pernah cuba campurkan minyak dengan air, kita tahu kan dia takkan bercampur kan? Itulah sifat hidrofobik lipid tengah beraksi. Tapi jangan silap tahu, lipid ni bukan satu jenis je. Dia sebenarnya macam satu keluarga besar dengan ahli-ahli yang ada rupa dan peranan yang sangat berbeza. Jom kita kenal sikit dengan ahli keluarga lipid yang utama ni. Okey, ahli keluarga pertama dan yang paling terkenal sekali ialah triglycerida. Inilah yang kita selalu panggil lemak dan minyak. Bayangkan ada satu tulang belakang, nama dia gliserol. Lepas tu ada 3 ekor panjang yang melekat kat dia. Nama ekor tu asid lemak. Gabungan inilah yang jadi triglycerida. Seterusnya, kita ada lilin. Fikirkan lilin ni macam baju hujan semula jadi. Sebab dia kalis air, dia jadi lapisan pelindung yang sempurna. Contohnya macam atas daun, bila air jatuh, air tu bergolek je. Atau sebum pada kulit kita yang elakkan kulit jadi kering. Sekarang kita tengok fosfolipid. Yang ni memang hero tak didendam dalam biologi. Setiap satu sel dalam badan kita ni dibalut oleh membran yang dibina oleh molekul ni. Dia bertindak macam guard atau penjaga pintu yang kawal apa benda boleh masuk dan apa benda yang boleh keluar dari sel. Penting kan? Dan yang terakhir sekali, steroid. Okey, bila dengar je perkataan ni, mungkin kita bayangkan benda lain kan? Tapi steroid semula jadi dalam badan kita ni sangat-sangat penting. Contohnya kolesterol. Dia bagi kekuatan pada membran sel kita. Hormon macam testosteron dan estrogen pula ibarat postman yang hantar mesej kimia untuk kawal macam-macam. Dari tumbesaran sampailah ke mood kita. Disebabkan lemak dan minyak atau triglycerida adalah sumber tenaga utama kita, jom kita tengok lebih dekat macam mana badan kita bina dan pecahkan molekul ni. Proses dia lebih kurang macam kita simpan duit dalam bank dan keluarkan bila perlu. Cuma ini berlaku pada tahap molekul. Untuk bina lemak, dalam proses kondensasi, badan kita seolah-olah macam pasang blok Lego. 1 gliserol dan 3 asid lemak bercantum. Bila dia cantum, molekul air akan disingkirkan. Bila kita nak guna tenaga balik, melalui proses hidrolisis, badan kita buat sebaliknya. Dia guna air untuk potong ikatan tu dan lepaskan balik blok-blok asid lemak tadi untuk dijadikan bahan api. Ini dia ringkasan dalam bentuk persamaan. Nampak tak anak panah tu 2 hala? Maksudnya proses ni boleh patah balik. Ini membolehkan badan kita simpan tenaga dengan sangat cekap bila ada lebihan dan guna semula bila kita perlukan. Sistem yang sangat efisien. Kita selalu sangat dengar pasal lemak tepu dengan lemak tak tepu. Selalunya orang kata satu jahat, satu baik. Tapi, dari sudut kimia, apa sebenarnya beza antara dua ni? Jom kita siasat. Kuncinya ada pada ikatan kimia dia. Lemah tepu ni, macam nama dia dah tepu dengan atom hidrogen dan cuma ada ikatan tunggal. Jadi molekul dia lurus, senang nak susun rapat-rapat. Sebab itulah dia jadi pepejal pada suhu bilik, macam mentega. Sebaliknya, lemak tak tepu ada sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2. Ikatan ni buat struktur dia jadi bengkok. Sebab molekul dia tak boleh tersusun rapat, dia kekal jadi cecair, macam minyak zaitun.
Kat sini, kita boleh nampak perbezaan dia dengan jelas. Cuba tengok, rantai lemak tepu tu lurus dan kemas, senang dia nak padat. Tapi ikatan ganda dua pada lemak tak tepu tu, nampak tak dia cipta satu bengkokkan atau kink pada rantai tu. Bengkokkan kecil inilah yang ubah segala-galanya, dari rupa fizikal dia sampailah ke kesan dia pada badan kita. Jadi, kenapa beza struktur ni penting sangat? Sebabnya, struktur lurus lemak tepu tu memudahkan dia untuk melekat dan berkumpul dalam salur darah kita. Dan ini akan tingkatkan kolesterol jahat atau LDL. Lama-kelamaan, ini boleh sumbatkan arteri dan akhirnya meningkatkan risiko penyakit jantung. Okey, jadi lepas kita dah tengok macam-macam jenis dan sifat lipid ni, jom kita simpulkan balik. Kenapa lipid ni antara molekul yang paling kritikal untuk kehidupan? Secara ringkasnya, lipid ni macam pekerja serba boleh dalam badan kita. Dialah bateri simpanan tenaga kita. Dia juga cushion yang lindungi organ dalaman, dia dinding yang bina sel kita, dan dia juga message yang dihantar melalui hormon. Dari tenaga sampailah ke struktur, peranan lipid ni memang tak ada tandingan. Sebagai penutup, apa kata kita fikirkan soalan ni? Kita dah tahu steroid semula jadi tu penting untuk fungsi hormon. Tapi, macam mana pula dengan penggunaan steroid sintetik untuk tujuan macam bina otot? Cuba fikirkan implikasinya. Ini satu topik yang kompleks yang menghubungkan biologi secara terus dengan isu etika dan kesihatan dalam dunia sebenar kita.